Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 2 soalan 3. So tajuk dia fungsi kuadratik. So diberi kami fungsi kuadratik sama ni. Okay. So dia minta kami menggunakan kaedah pengimbang kuasa 2. Dia minta kami cari nilai minimum atau maksimum. So kami nampak dia punya A adalah negatif value. So bermaksud dia nilai maksimum lah. So sini. Okay. So dia suruh kami menggunakan pengimbang kuasa 2. So kalau A bukan positif 1, bermaksud kami perlu faktorkan lah. Jadi negatif 3, sini x square tolak x per 3x. So yang C ni kami dapat ya. Okay. So then this one kami boleh dapat. Okay. So this one kami x square tolak x per 3x, kami tambah B per 2A. Okay. B per 2A square. So kami akan dapat negatif 4 per 3 square. So kami tambah sesuatu, kami mau tolak sesuatu lah. Okay. So plus 3. Okay. Then this term, first three term kami gabungkan jadi ini something like this. Okay. Ini suffix lah. Okay. So untuk yang sini dia perlu rujuk pada sini lah. So sini negative 4 per 3. Okay. Then sini kamu memudahkan negatif 16 per 9 plus 3. So sini kamu kembangkan jadi negatif 3 x tolak 4 per 3 square tambah 25 per 3. So dari sini kamu dapat nilai maksimum dia ialah berapa? 25 per 3. B tu. Dia suruh kami lakarkan graf ini lah untuk domain ini. Okay. So kami lakar dulu. Tapi sebelum tu kami mau cari hujung domain dia. So kena plug in lah. So apabila x sama negatif 1, so fx tulis sajalah. So kamu jangan malas mau tulis. Okay. So di sana kami dapat ni lagi hujung domain. Apabila x equal to 4, so fx sama dengan ganti je. Langkah ni mesti mau tunjukkan. So this one will get negative 13. Okay, lagi satu. Okay. Lagi satu cari pintasan x lah. So apabila f equal to 0, ini sama dengan sifar. So sini kami akan dapat berapa sini? This one is 3, this one is plus 1. Okay. So equal to 0. So x equal to negative 1 per 3 atau x sama dengan 3. Okay. So sekarang kami boleh lukis dah. Okay. So agak-agak lah. Just saya tangan cacat lah. Something like this. Okay. Then saya buat ni rendah sikit lah. Okay. So sini saya lukis satu ni. Then something like this. Oh, ada lagi satu. Apabila x sama sifar. Saya mau tulis bawah sini lah. Okay. So apabila x sama sifar, so fx kamu ganti sajalah. Tambah ni. So kamu dapat 3. Okay. So untuk yang ini negative 1, negative 8. Okay. So this one is negative 1 per 3. So this one is 3, 0. This one titik vertex adalah 4 per 3, 25 per 3. So this one is 3. This one dia punya hujung domain adalah 4 and negative 13 x. So this one is fx. So tajuk fx sama dengan ni. So semasa lakar ni semua mau adalah titik vertex, kedua-dua hujung label, pintasan y dan pintasan x lah. Tapi pintasan x tak semestinya ada. So kalau untuk soalan ni dia ada, so kami buat sajalah. Okay. Seterusnya tu suruh kami menyatakan jumlah f apabila graf tersebut dipantulkan pada paksi x. Okay. So kalau kami tengok ni dahululah. Okay. Yang asal ni. So dia punya julat dia adalah ni kan. Okay. So apabila fx tu dipantulkan pada paksi x. Okay. Dipantulkan pada paksi x, bermaksud dua nilai ini mereka tukar tempat lah. Tapi semasa mereka tukar tempat, dia punya tanda pun akan
songsangkan. Dia bertanda ni positif jadi negatif, ini negatif jadi positif. Okay, so ni ialah julap baru dia. Ini julat baru dia.